Pesawat Pejuang Hawk 208 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang dilaporkan tergelincir di lapangan terbang Sultan Abdul Halim, Alustar, Kedah petang semalam adalah disebabkan masalah nose landing gear. Perkara itu dimaklumkan oleh bahagian perhubungan awam TUDM dalam kenyataannya petang semalam. Menurut kenyataan itu, pesawat Pejuang Hawk itu mengalami masalah nose landing gear semasa melakukan pendaratan. Susulan kejadian itu, TUDM menubuhkan satu pasukan penyiasatan bagi mengenal pasti punca kejadian dengan lebih terperinci. Pesawat tersebut terlibat dalam menjalani latihan opening gambit untuk acara pembukaan pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 2025. Menurut info, juruterbang pesawat berada dalam keadaan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut Malaysia Airports, landasan itu ditutup bagi membolehkan kerja pemindahan pesawat berkenaan dan pembersihan landasan dijalankan.